Tapi kau jawabkan soalan yang ni. Boleh ke beli flat dekat MySikap tapi tak ada kereta lagi? Jawapannya, boleh je. Sebab kalau you beli dekat MySikap, dia hanya perlukan you punya IC. Lepas tu you bayar, dia akan bagi satu receipt. So receipt tu you boleh simpan selama 6 bulan. Okay, make sure dalam 6 bulan ni you kena register dekat kenderaan. Sekarang ni kebanyakan kereta sudah ada ready stock. So maknanya kalau you ada nampak nombor plate yang cantik, yang korang suka, cepat-cepat beli, simpan dulu. Lepas tu pergi apply loan dah lulus, masa nak register, bagi je receipt nombor plate ni. Nanti kita akan daftar atas nombor plate ni. Lagi satu, Biko nak bagi tahu, MySikap sekarang dia dah boleh beli huruf istimewa dekat dalam tau. Korang boleh pergilah search sendiri, login, pergi cari mana nombor yang masih available, terus beli sahaja dengan harga yang tetap. Kalau korang dah dapat beli nombor plate kereta, ada peminat dengan kereta Toyota, boleh roadshow Biko sedia membantu dapatkan kereta idaman. Cepat sambil learn, cepat akan dapat kereta tau. Sekarang ada promotion, ada ready stock. Cepat-cepat grab. Apa yang nak tahu lagi? Komen je dekat bawah, nanti Biko jawabkan. Bye.